Harga warung tapi makan dekat hotel. Murah gila. Modal kau RM12 yang kau dah dapat satu set macam ni. Kau nak datang makan seorang-seorang pun boleh. Okey, ni saya nak tunjukkan tempat dia. Tu depan tu sekolah high school. Lintas jalan dia, nampak tu Christie Suite Hotel. Kau tak nak makan seorang, kau nak makan ramai-ramai, kau beli yang besar. Yang ini memang super duper berbaloi. Untuk 6 ke 8 orang, harga dia tak sampai 200. Banyak betul, tak tipu lah. Ada sotong, ada asam pedas udang, ada asam pedas ayam kampung. Nasi dia bagi 8, cendol pun dia bagi 8. Air dia bagi 2 jug. Memang sangat-sangat berbaloi. Tapi kalau kau datang 3 ke 5 orang, kau ambil yang ini 108. Yang ini pun sama, nasi dia bagi 5, cendol pun dia bagi 5. Lauk-lauk memang sangat banyak lah. Dia memang dekat sini asam pedas lah yang special dia. Asam pedas tinggi. Kalau 5 orang, betul-betul 5 ketul dia letak. Lepas tu asam pedas tetel, ada tahu telur ni, sayur, lepas tu ada pencuci mulut. Memang puas hati gila. Petang nanti kalau kau rasa nak pergi makan hotel tapi bukan buffet, kau pergi dekat sini. Lauk berhidang. Ramai lagi tak tahu ni, dia buat set yang macam ni. So orang luar Melaka ataupun orang Melaka sendirilah nak pergi makan, pergilah dekat sini, Christie Suite Hotel. Sempat juga pergi tengok dia punya bilik semalam. Cantik gila. Dah lah cantik, besar pula tu. Yang ini pun kalau kau datang Melaka, kau tak tahu nak stay dekat mana, kau boleh booking dekat sini je. Memang sangat strategik, betul-betul tengah-tengah bandar Melaka. Kau nak pergi mana-mana jalan kaki je. Christie Suite Hotel Melaka. Okey, bye.